Salam semua. Okey, kali ni kita react episod terakhir drama berseri Dia Imamku. Jom. Harap yang dengan cara tu Abang Budi boleh jatuh cinta semula dan kami akan membaik balik. Ya, itu niat Papa sebenarnya. Kesian Papa. Pasti dia kecewa. Sebab tak boleh nak buat apa, Kak. Abang Budi tak terima Maira. Tak ada lah. Kakak kena sokong Maira. Okey, Maira tak kuat buat semua ni seorang-seorang, Kak. Dah. Tanpa rasa sakit, kita tak akan pernah menjadi kuat, adik. Wow. Dah episod akhir dah ni. Episod akhir saya ingat tak ada lagi adegan macam Maira dia putus asa, macam apa, Maira dia macam terimalah Budin tidak menerima dia. Ingat dah pergi overseas lah. Berapa kali Acah nak pergi overseas, tak tahu ada lagi dekat rumah. Ni lah, ada lagi dekat Malaysia. Kiranya macam nak pergi overseas tu semua letak lah supaya Budin cepat pujuk dia. Tapi kalau tengok dekat trailer, macam ada juga adegan yang Budin mula memujuk Maira. So semua ni disumbat dalam episod akhir lah kot. Tapi saya nak beritahu, episod akhir ni dia macam 2 episod ataupun 1 episod yang panjang, sepanjang 2 episod 2 jam. So banyaklah benda yang disumbat dalam episod akhir. Ni baru 1. Jadi ada hint daripada trailer minggu akhir tu yang saya rasa pada saya diorang berbaik lah. Lepas tu macam Dr. Afifah pun dia macam dah terima lah, Budin tetaplah suami kepada suami kepada Maira dan mereka masih lagi ada peluang untuk bersama, gitu. Walaupun pada mulanya penonton dia root pada dia macam sokong Dr. Afifah dengan Budin. Walaupun penonton memang tak sukalah perbuatan Humairah sepanjang 38 episod pada Budin. Tapi berdasarkan apa yang penonton baca pada novel, saya rasa memang ginilah ending dia. Budin dan Humairah akan bersatu. Cuma macam mana mereka bersatu semula tu korang kena tengok dalam episod akhir ni lah. Tunggu lagi.